Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Apa khabar sahabat semua? Harap sahabat semua sehat selalu, dimurahkan rezeki. Amin amin alamin. Hari ini kita nak masak ayam kurma ya. Jom kita tengok bahan-bahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ni ada ayam, ada asam keping setengah keping ya. Ini untuk menumisnya ya, 1 biji bawang besar, 4 sekawan. Rempah kurma 3 sudu makan ya. Opa selalu guna serbuk kurma babas ya. Ini untuk bahan yang dikisar, bawang besar 2 biji, halia setengah inci, bawang putih itu dalam 3 biji. Sedikit daun kari ya. Santan kara setengah kotak campur dengan air. Kisar bawang besar yang 2 biji itu, bawang putih dengan halia tu ya. Kisar halus. Letak minyak sedikit. Masukkan kayu manis dan bawang yang 1 biji tadi ya, daun kari. Agak-agak bawang dah layu, masukkan bahan yang dikisar halus tadi tu ya. Ditumis hingga kering sedikit ya. Bahan kisar tadi dah nampak kering, masukkan rempah kurma tu tadi ya. Masukkan air untuk masakkan rempah tu. Rempah pun dah masak ya. Masukkan asam keping tu ya. Yang mana nak bubuh ubi kentang tu masuk masa ni ya. Ini masukkan ayam. Tapi opa tak letak ubi kentang hari ni. Ditutup ya, biar ayam tu masak betul-betul. Kalau ada ubi, empukkan ubi tu betul-betul ya. Selalu tu letak ubi kentang, hari ni tak letak. Masukkanlah santan tadi tu ya. Santan tu cair je ya. Masukkan garam, serbuk perasa. Bolehlah dirasa. Ayam pun dah masak, masukkan cili potong ya kalau suka. Dah siap. Selamat mencuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jomlah kita makan ya. Ada goreng ikan pekasam, ikan masin pekasam ya. Wah, sedap betul lah.